Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Buka muka surat 31 hingga 32. Buka muka surat 31 hingga 32. Tajuk pelajaran kita ni hari ini ialah ijab dan qabul. Tajuk pelajaran kita ni hari ini ialah ijab dan qabul. Objektif pelajaran ialah di akhir pengajaran, murid dapat membezakan lafaz ijab dan qabul dengan betul. Di akhir pengajaran, murid dapat membezakan lafaz ijab dan qabul dengan betul. Ijab dan qabul. Ijab ialah memberi tawaran supaya diterima sesuatu. Maksud ijab ialah tawaran menjual sesuatu kepada pembeli dengan harga yang tertentu. Ijab ialah memberi tawaran supaya diterima sesuatu. Maksud ijab ialah tawaran menjual sesuatu kepada pembeli dengan harga yang tertentu. Qabul ialah menerima. Qabul ialah menerima. Maksud qabul ialah penerimaan kepada tawaran. Maksud qabul ialah penerimaan kepada tawaran. Ijab dan qabul ialah tawaran dan penerimaan. Ijab dan qabul ialah tawaran dan penerimaan. Dalam hukum jual beli, ucapan pertama penjual atau pembeli dikatakan ijab. Dalam hukum jual beli, ucapan pertama penjual atau pembeli yang mengucapkan, ia dikatakan ijab. Dan ucapan yang kedua menandakan persetujuan adalah qabul. Ucapan yang kedua menandakan persetujuan adalah qabul. Contoh lafaz ijab. Contoh lafaz ijab. Kata penjual, aku jual kepadamu barang ini dengan harga RM1. Atau, adalah barang ini untuk engkau dengan harga RM1. Atau, barang ini jadi milikmu dengan harga RM1. Dan yang terakhir sekali, contohnya, aku berikan kepadamu barang ini dengan harga RM1. Ini adalah semua contoh kata penjual. Contoh lafaz qabul. Contoh lafaz qabul. Kata-kata di antara kata pembeli. Aku beli barang ini dengan harga RM1. Aku beli barang ini dengan harga RM1. Contohnya lagi, di antaranya, aku terima barang ini dengan harga RM1. Aku terima barang ini dengan harga RM1. Aku reda barang ini dengan harga RM1. Aku reda barang ini dengan harga RM1. Aku ambil barang ini dengan harga RM1. Dan akhir sekali, aku miliki barang ini dengan harga RM1. Semua contoh lafaz qabulan ini adalah kata-kata si pembeli. Ia mengatakan yang ia menerima barang itu. Untuk pengetahuan semua, ijab tidak disyaratkan terlebih dahulu sebelum diucapkan qabul. Maksudnya, indah semestinya ijab ini yang terawal. Boleh jadi juga qabul yang awal. Bahkan sahnya jika qabul itu didahulukan daripada ijab. Maksudnya, indah semestinya ijab dulu. Boleh saja qabul yang dulu. Seperti kata pembeli, engkau jual kepadaku barang ini dengan harga RM1. Maka kata si penjual, aku jual kepadamu. Maka kata si penjual, aku jual kepadamu. Ini contohnya ni bukan yang penjual dulu yang bercakap, si pembeli yang bercakap. Alhamdulillah, setakat ini setiap pelajaran kita ni, cikgu harap semua anak-anak murid akan dapat memahami tajuk ijab dan qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.